sampai ke desa. Roda berputar tak pernah berhenti. Setiap bas ada kisahnya. Bawa kenangan, bawa memori. Dari KL sampai ke negeri Perak. Roda berpusing setiap hari. Dunia bas kita kongsi. Ini minat bukan mimpi. Start engine bunyi padu. Review semua tak kira jenis. Dari lama sampai yang baru. Minat itu jiwa, bas itu cerita. Dari dulu sampai selamanya. Legasi kita takkan hilang. Terus pakai rantai jalan. Minat itu jiwa, bas itu cerita. Setiap perjalanan ada makna. Legasi bas Malaysia. Untuk semua pecinta bas Malaysia. Best persiaran bawa pelancong. Best sekolah penuh gelap tawa. Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Minat itu jiwa, bas itu cerita. So Alhamdulillah hari ni Yop dapat panggilan mengejut daripada bos Nur Kasih Holiday yang mengatakan ada 2 buah bas NKH berada di Ipoh, Perak. So Yop memang teruja sebab dah lama tunggu. Memang dah orang kata dah berbulan bas ni keluar. Dan Alhamdulillah hari ni kita berjumpa juga. Orang kata bertentang mata lah. Dapat juga berjumpa sendiri depan mata. Sebelum ni kita tengok kat sosial media je. Kita tak pernah lagi tengok bas ni depan depan dah. Hari ni kita nak buat review serba ringkas untuk bas yang terbaru dalam keluarga Nur Kasih Holidays ini. So nampak bas ni panjang, saya tak pasti berapa panjang dia. Mungkin 13.5, 13 ataupun 12.5, kita tak tahu. Tapi yang uniknya, yang ni menggunakan double axle kat belakang. Tu dia, dah tentu menggunakan chassis Scania New Bus Generation, kata silap maksudnya. Nanti kita tengok. So siapa yang belum lagi subscribe, boleh subscribe kita Legasi Bas Malaysia di TikTok dan juga YouTube. Manakala boleh follow kita di Facebook Mr. Bas Yop DM. Jom kita pergi lebih dekat. Kita tengok apa yang ada di sekeliling bas Nur Kasih Holidays ini guys. Ini sibuk. Kita dapat buat review lah. Orang kata dengan kereta lalu lalang macam ni. Tapi tak apa, kita tengok, kita perlahan kita tengok daripada sisi, daripada pintu pemandu bas. Kita nampak bas ni memang tinggi lah. Saya rasa ni kategori high deck. Betul ke? High deck tinggi you tak apa pandai sangat lah. So kita tengok corak yang sama saja kalau kita tengok kepada bas-bas yang ada pada Nur Kasih macam ni. Cuma kali ni yang ni ada beza sikit lah. Saya nampak ada love tu kat bahagian hadapan lah. So itulah antara, mungkin ni corak yang terbaru lah untuk bas-bas yang dikeluarkan untuk Nur Kasih Holiday version 2025, 2026, 2027 mungkin. Macam ni lah kot dia punya design dia. So cantik dan juga menarik guys. So selain daripada itu ada juga tulis kat atas tu excursion bus ataupun bas persiaran yang merentas pada negara Thailand, Malaysia dan juga Singapura. Dan untuk booking boleh hubungi nombor telefon yang tertera 0124316006 atau 0449246666 Nur Kasih Holiday. Saya kita tengok bahagian tepi tadi, dengan banyak kereta lalu lalang kat sini. Tapi tak apa, sekali lagi kita perlahan kita tengok corak yang ada di bahagian tepi padan bas Nur Kasih Holidays ini. So inilah dia muka hadapan yang sudah tentunya garang bas yang dibuat oleh Pioneer Coach Builder menggunakan model Evo. So sekejap lagi kita pergi seberang, kita pergi lebih dekat, kita tengok mata bertentang mata dan juga bahagian dalaman untuk bas yang terbaru dalam keluarga Nur Kasih Holiday. Puas hati rasanya dapat jumpa bas ni. Alhamdulillah. Sekali lagi kita tengok bahagian sisi, bahagian hadapan dan juga orang kata wajah penuh untuk bas FF6461, bas yang sudah tentunya dimiliki oleh Nur Kasih Holiday. Bas yang viral lagi tu kata silap yang ni yang pertama double axle untuk belakang ni, atau orang panggil bas triple axle untuk bas
version tipe Acer yang dibuat oleh Pioneer Coach Builder. Tahniah diucapkan kepada Nur Kasih Holiday dan juga Pioneer Coach Builder kerana mengeluarkan bas yang sebegini rupa. So, sangat-sangat cantik. Jom kita pergi dekat, kita tengok bahagian mata bertentang mata untuk FF6461 ini. So, sangat garang simple saja. Warna bahagian hadapan warna kuning oranye dan mempunyai bunga ataupun love di bahagian lampu hadapan. Alhamdulillah hari ni Yok rasa teruja dapat juga kita jumpa dengan bas baru ni. Hari tu kita pergi Kulim tapi nak review tapi bos tak ada, abang driver pun tak ada, balik kampung misalnya raya raya ketiga Yok datang Kulim ke tu, tak ada rezeki nak review dekat sana walaupun Yok dah sampai depoh lah. Dah sampai dah depoh. So rezeki hari ni nak jumpa di Ipoh. Di area stadium Ipoh ni diorang ada event dengan UniKL dan ada 2 buah bas Nur Kasih yang hadir pada hari ini. So Yok nak interframe sikit lah. Boleh bukan selalu Yok kata kita buat video, nak interframe sikit lah. Kita abadikan sebagai satu kenangan yang terindah. So, siapa yang nak menggunakan perkhidmatan bas yang disediakan oleh Nur Kasih Holiday, sekali lagi kita beritahu nombor telefon yang tertera 0124316006 ataupun 0449246666 ataupun segan nak telefon boleh layari laman seseorang ni orang www.nurkasih-holiday.com.my. Sangat cantik guys. So sekarang kita tengok bahagian belakang dia. Kalau kita tengok lampu yang dibuat oleh Pioneer ni full LED. Nampak tu? Sangat cantik. Lampu warna merah, lampu signal berwarna kuning. Semua full LED. Jadi tadi kita tengok belah sana jalan sibuk, banyak kereta kan. Sekarang kita tengok daripada sisi sebelah pintu penumpang pula. So saya undur sikit lagi untuk dapatkan wajah keseluruhan bas yang cantik ini. So taburan warna sama saja, warna kuning, oranye, putih dan juga warna hijau sama macam ni U6461. Tahniah Nur Kasih Holiday. So jom kita masuk ke dalam, kita tengok apa yang ada di bahagian dalaman bas Nur Kasih Holidays ini. Sebelum tu baru saya perasan Pioneer ada buat ni ada tulisan Pioneer dekat bahagian sisi badan bas Nur Kasih ini. So yang ini saya rasa luggage compartment dia. Yang ini yang ada, ini pun saya tak tahu apa benda. Sekejap lagi kita tengok, kita resik-resik. Tapi yang paling menarik rim dia sudah tentu berkilat mercis macam tu. Sekarang kita tengok luggage compartment untuk bas yang dibuat oleh Pioneer Coach Builder ini. Tinggi bas yang dikategorikan sebagai high deck. Tidak. Sekarang kita tengok apa yang ada dalam luggage compartment. So bas ini membawa 45 penumpang pada satu-satu masa. Besar. Luas. Sangat menarik. Cuba masuk kejap. Boleh masuk. Cuma tak boleh nak berdiri habis. Tapi tinggi. Kalau ikutkan ketinggian dia lebih kurang 4 ataupun 5 kaki lah dalam dia. Luas. Sangat luas. First time Yok masuk dalam luggage compartment bas waktu kita buat review bas. Special lah bas ni. Ni dah saya undur, kita tengok ketinggian untuk luggage compartment bas ini. Okey bang, boleh tutup bang. Sebelum kita masuk ke dalam, kita tengok luggage ni tutup. Guys, jom kita masuk. Kita tengok apa yang ada dalam bas panjang ni. Bas panjang dan tinggi ni.
yang membawa 45 penumpang pada satu-satu masa. So inilah dia dashboard yang berwarna merah dan juga warna hitam yang dibuat oleh Pioneer Coach Builder untuk bas Nur Kasih Holidays ini. So sambil lalu tu kita menjengah lah, kita tengok tempat duduk pemandu seat yang berwarna hitam dan juga warna coklat. Ini dia steering untuk bas ini menggunakan chassis Scania New Bus Generation, panel meter dan butang-butang yang ada lah, dan juga entertainment di sini. Kalau kita tengok tempat duduk penumpang, kita tengok dulu tempat rehat pemandu bas. Luas betul lah. Oh tu tempat tidur, lorong, dan sana ada lorong lagi. Terbaik lah Pioneer Coach Builder ni. Okey, jom kita sambung. Kita tengok tempat duduk yang ada. Selain daripada tu, setiap tangga ada lampu LED Okey, so abaikan barang-barang yang ada sebab waktu kita review bas ni tengah jalan rombongan cekiah lah, ataupun rombongan budak sekolah rasanya, bukanlah cekiah, rombongan sekolah lah. Jadi kita buat review santai saja. Kita tengok seat yang ada dalam bas ini menggunakan seat Orient yang berwarna merah dan mempunyai corak di bahagian atas fabrik tempat duduk bas ini. So yang paling menarik tu dia, ada lampu neon ataupun lampu LED yang sangat cantik yang tertulis Nur Kasih Holiday di situ. Okey, yang undur bahagian belakang sekali ada 5 tempat duduk, dan selain daripada itu kombinasi seat seperti biasa 2+2. So bas ini membawa penumpang seramai 45 penumpang pada satu-satu masa, dan ini dia, ada juga luggage compartment di bahagian atas yang dibuat oleh Pioneer Coach Builder untuk bas Nur Kasih Holidays ini. Sangat cantik bahagian dalaman dia, berwarna merah dan juga warna hitam. Dan special, ada 2 buah seat dekat sini Kalau double deck biasa kita akan sebut seat keramat. So untuk bas high deck ni, kita pun boleh sebut kursi ni sebagai seat keramat. So sebab apa seat keramat? Dia ada kat sini 2, dan boleh nampak sepanjang perjalanan, orang kata luas pemandangan. So ada televisyen, ada CCTV di sini, di sana CCTV seperti biasalah, disediakan sebagai keselamatan untuk penumpang dan juga pemandu bas sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini. Alhamdulillah, maka selesailah review kita pada kali ini. Kita dah tengok bahagian luaran, kita dah tengok luggage compartment, kita dah tengok ataupun Yop dah tunjukkan bahagian tempat duduk pemandu, dan juga ni dia bahagian dalaman. 45 tempat duduk untuk bas yang selesa, bas yang panjang yang dibuat oleh Pioneer Coach Builder. So sekali lagi, kita pusing. Ini dah seat keramat Ada 2 seat kat sini. Special lah. Macam biasa lah, kalau peminat bas dia akan suka lah seat tu, macam Yop jugalah. So jom kita turun ke bawah. So ada tangga, dan ni dia, kita fokus. Okay, tengok tangga. Sejak anak tangga ada lampu LED, dan dia dah ada tempat duduk pemandu bas yang sangat selesa. So tahniah diucapkan kepada Nur Kasih Holiday dengan pengeluaran sebuah bas baru yang orang kata mempunyai ciri-ciri yang sangat menarik dan yang terbaik. Dan terima kasih juga kerana sudi memberikan ruang dan peluang untuk Yop membuat review ringkas pada hari ini. So semoga terus sukses Nur Kasih Holiday. Kalau ada bas baru lagi, Roger Yop, InsyaAllah kita akan sampai dan kita akan buat review untuk bas Nur Kasih Holidays ataupun bas apa-apa saja. Roger Yop DM terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. Selamat pagi. Pagi. Selamat petang. Petang. Selamat malam. Malam. Yeah, Legasi Bas Malaysia. Yo. Jom. Yeah. Dari jalan bandar sampai ke desa, roda berputar tak pernah berhenti. Setiap bas ada kisahnya, bawa kenangan, bawa memori. Dari KL sampai ke negeri Perak, roda berpusing setiap hari. Dunia bas kita kongsi. Ini minat bukan
Kami padu review semua tak kira jenis, dari lama sampai yang baru. Minat itu jiwa, pas itu cerita, dari dulu sampai selamanya. Legasi kita takkan hilang. Terus bergerak di jalan. Minat itu jiwa, pas itu cerita, setiap perjalanan ada makna. Legasi Bas Malaysia, untuk semua pecinta Bas Malaysia. Ba-da-da-da-da-da-da, yeah. Ba-da-da-da-da-da-da, yeah. Ba-da-da-da-da-da-da, yeah. Ya, best bersiaran bawa pelancong, best sekolah penuh gelak tawa, best bekerja cari rezeki.